PRN sekarang ni, janganlah cipta masyarakat zombie. Kemampuan beli, kemampuan berbelanja rakyat Malaysia sedang meningkat mendadak. Dan data itu bukan saya tipu. Boleh tengok data retail sale, data consumer spending dan sebagainya. Sedang berada dalam keadaan sangat positif. Berbilion masuk, automatik masuk poket rakyat. Macam mana model ekonomi ni? Tak. Rakyat kena cerdik. Sebab tu saya bawa naratif juga dekat PRN sekarang ni. Janganlah cipta masyarakat zombie. Apa saya maksudkan? Jangan bergerak ke arah mencipta masyarakat zombie. Zombie ni nak apa? Nak makan, nak gigit orang. Makan, gigit orang. Macam ni yang komen-komen ni. Dia nak makan, lepas makan dia lapar, dia marah orang. Dia maki orang. Zombie tu. Manusia, dimakan, dia kenyang, dia berfikir. Dia berfikir. Dia berfikir, banyaklah peluang. Ini peluang. Dia bukan automatik dapat, kena apply, menaikkan skill kita. Ekonomi perlu digerakkan oleh manusia, bukan zombie. You bela zombie, you menang pilihan raya. Kami janjikan semua benda. You create zombie, one day negara hancur. Turun sebagai rakyat, explain kepada mereka. Sebab enjin ekonomi sebenarnya dekat rakyat kat bawah. Kalau mereka faham, mereka boleh hasilkan productivity. Kalau mereka faham, mereka akan tolak mereka yang korup. Sebab kalau korup, duit yang sepatutnya masuk ke poket rakyat, masuk kepada perniagaan rakyat, hilang. Yang ni yang saya lawan. Enjin ekonomi kita tak cantik, hiccup. Dia bukan tak bergerak, kita bergerak. Tapi dalam keadaan ada orang yang nak bergerak, dikacau. Nak bergerak, dikacau. Kacau macam mana? Dia tamak.